Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak keluar sikit daripada topik-topik Anwar Ibrahim Yusof Router ni. Kita nak keluar sikit. Jadi kita nak bercakap tentang isu yang sekarang ni tengah meriah sikit ni, agak meriah sikit, tentang Tan Sri IGP, Ketua Polis Negara kita yang handsome tu, bakal menamatkan kontrak dia tak lama lagi. Okey, baik. Persoalan dia kat sini, siapakah bakal pengganti beliau? Kalau ikut pada hierarki dia, Timbalan Ketua Polis Negara lah yang akan naik sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Siapa tu? Timbalan Ketua Polis Negara adalah Datuk Tan Sri dah kot, Tan Sri Ayub Han. Jadi kita dengar ura-ura bahawa Tan Sri Ayub Han takkan dinaikkan sebagai Ketua Polis Negara. Ya, ni cerita-cerita ura-ura lah. Tapi pada pengamatan aku, ada logik dan ada kemungkinan besar juga mengatakan bahawa Datuk Ayub Han ni dia takkan naik sebagai Ketua Polis Negara. Sebab apa? Sebab Tok Ayub ni dia adalah orang yang tak mesra politik. Kau tengok Tok Ayub, dia mesra politik ke? Dia tak mesra politik. So disebabkan Tok Ayub ni adalah orang yang tak mesra politik, jadi kedudukan politik ni, orang-orang politik ni tidak berapa selamat kalau meletakkan dia sebagai Ketua Polis Negara. Faham tak ni? Dia semua Ketua Polis Negara kalau kita tengok yang before di sebelum-sebelum ni, semua pun dia tak banyak sikit dia mesti ada kemesraan dengan orang-orang politik. Tapi Tok Ayub ni kita tengok dia selamba dia je. Daripada zaman dia duduk Bukit Aman Counter Terrorism, sampailah dia jadi Ketua Polis Johor, sampailah dia balik ke Bukit Aman balik sebagai pengarah narkotik apa semua tu. Selurus mana kau tengok tiang lampu tu, lurus lagi Tok Ayub Han tu. Jadi akulah personally, aku put some respect kat Tok Ayub ni. Macam mana dia boleh buat macam tu? Sedangkan kalau kita tengok ketua-ketua polis yang lain tak boleh macam dia, kan? Dia kalau tangkap superintendent, yang dia tangkap tu superintendent polis dia tangkap. Kita tengoklah dalam track-track perkhidmatan dia, kita tengok kalau dia ambil tindakan, dia tak peduli siapa. Nampak? Jadi bagi aku Tok Ayub kalau macam ni lah karakter dia dalam track perkhidmatan dia, adalah tidak manusabah sangat kalau dia diangkat sebagai Ketua Polis Negara. Kalau dia naik pun sekejap je dia turun balik. Dia mungkin akan dipindahkan, ditukarkan, kan? Dia naik tu sekadar nak show that bila KPN yang handsome kita ni, Tan Sri Razaruddin R ni, dia step down, dan diangkat Ayub Han tu sekadar nak memenuhi mata-mata masyarakat, mata-mata rakyat ni, bahawasanya dia memang mengikut track lah. Tidak ada benda-benda yang tidak adil di dalam PDRM terhadap pegawai-pegawai tinggi dia. Tapi tak lama kita dengar Tok Ayub dipindahkan ke jabatan atau kementerian lain. Aku punya baca lah personally. Ya. So kita tengok apa yang aku cakap ni betul atau tidak, kita tengok. Sebab aku ada info-info yang datang daripada langit, daripada laut, daripada hutan, daripada darat, daripada stable kuda. Kan? Stable kuda. Tempat Tan Sri Razaruddin 4R pula. Tan Sri Razaruddin lah KPN tu pergi bersukan. Jadi aku tengok bukan Tok Ayub Han yang bakal ganti dia. Walaupun Tok Ayub Han adalah Timbalan Ketua Polis Negara. Ya. So Tok Ayub, tak apalah. Sabar-sabarlah, kan. Ada rezeki, insya-Allah. Cakap saya ni tak boleh melawan ketentuan Tuhan. Kita lah manusia yang berakal ni, kita tengok, kita nilai, kita meneliti perjalanan dia. Kalau tanya kat saya, Tok Ayub memang tak naik, kan?
Tapi walaupun tak naik, kedudukan dia tu dijaga dengan baik lah. Ya. Untuk pengetahuan korang, korang tengok Tok Ayub tu smart je kan, relax je. Dalam duk senyum-senyum, tangkap tetap tangkapnya, kan. Tindakan yang dia ambil, dia tak peduli Tan Sri kah, Datuk kah, Superintendent kah, apakah, pegawai tinggi polis kah, dia tak kira. Polis sendiri pun dia tangkap, kan. Kita tengok dia macam tu kan. Itu sebab korang tengok dia mesra dekat dalam TV ataupun dekat media sosial. Kau tengok dia jumpa public, memanglah dia mesra lah, kan. Tapi sebenarnya Tok Ayub ni, dalam apa yang aku tahu, personal dia, hal personal dia, dia sebenarnya melalui satu proses masalah kehidupan. Bukan masalah lah, takdir kehidupan dia, yang mana aku percaya kalau letak gabatan hidung korang, belum tentu korang sanggup menghadapi dia. Belum berlaku kat korang, baru dengar je korang dah takut dah. Janganlah kena kat aku. Betul tak? Tok Ayub punya life macam tu tau. Siapa yang tahu, tahulah. Tapi kita tak pernah nampak pula dia meluah. Sebab apa dia tak meluah? Dia ketua polis, timbalan ketua polis negara kot. Takkanlah ciwek. Betul tak? Tapi hanya Tuhan saja yang tahu. So sama-sama kita doakan untuk kesejahteraan Tok Ayub, kan? Aku dah nampak daripada sekarang, dia takkan naik jadi IGP. Dia takkan naik, percaya cakap aku. Kalau dia naik pun, tak lama kita dengar dia akan ditukarkan. So sama-sama kita hidup, kita tengok mimpi Jebat Dahaka ni menjadi kenyataan atau tidak. Fikir-fikirkan, kerana Tok Ayub kalau naik, orang politik tak boleh cari makan sesuka hati nanti. So orang tak mesra politik macam dia takkan naik, confirm takkan naik. Ada 2 nama yang akan diangkat, dicadangkan sebagai ketua polis negara, tetapi bukan nama Tok Ayub. Hidup berakal, mati jangan berantu. Renung-renungkan, fikir-fikirkan. Kepada Tan Sri Nazarudin, selamat bersara. Bagus, sebab aku difahamkan dia mengambil keputusan untuk tamatkan kontrak dia atas nasihat orang tuanya. Kita ni hidup kalau nak berkat di segi kerjaya dan sebagainya, ikut cakap orang tua. Aku dulu meninggalkan kerjaya aku sebagai pegawai khas tu semua, escort orang-orang kenamaan high level ni. Aku bukan pernah escort orang-orang toke-toke kilang papan ni, aku tak guna. Aku kalau escort level-level dia menteri, level-level kedudukan orang-orang kayangan istana. Tapi aku meninggalkan kerjaya tu sebab mak aku tak suka kerja tu. Hanya sebab tu saja. Aku tinggalkan kerjaya tu, letak senjata api, surrender pistol, semua sekali. Aku pakai boot getah dan aku buka bisnes sendiri. Dan bisnes pertama aku buat semasa aku meninggalkan kerja yang orang tua aku tak suka. Orang tua aku ni dia tak suka kerja aku yang macam tu. Walaupun sebenarnya kerja tu bagi kita lah sangat smart, kerja best lah, profesional kan. Tapi bila sebut mak tak suka ni, aku tinggalkan kerja tu dan aku pakai boot getah, pakai seluar jean, pakai singlet. Aku buka kilang mi. Kau bayangkan, daripada kedudukan seorang lelaki yang pakai blazer tali leher, pistol di pinggang, escort orang-orang kenamaan, naik Porsche, naik Rolls Royce, tiba-tiba duk ceruk kilang mi. Kau fikir macam mana? Mental kena kuat. Sehingga kan pada masa tu datang pegawai-pegawai ke kilang mi aku tu, pujuk aku supaya masuk kerja balik. Tetap tak nak. Sebab aku fikirkan keberkatan tu kalau nak ada, bila adanya restu daripada orang tua. Apa pun, selamat bersara Tan Sri Nazarudin, Tok Ayub. Kok mana pun hang sombong macam mana pun, kita tetap kawan. I don't care. Sebab aku suka kat hang ni Tok Ayub bukan pasal apa. Hang lurui mengalahkan tiang jambatan tu lagi dah. Tiang jambatan pun sengit tau. Tok Ayub lagi lurui daripada tiang tu. Hidup berakal, mati jangan berantu. Belum mati jangan tak cerdik macam hantu. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.